Halo guys, selamat petang. Aku B2010 daripada YouTube hari ni saya nak convert bahagian belakang, bonnet, lampu, bumper, lepas tu rim, lepas tu bahagian antena atas. Nak convert Saga MC3 2026 punya itu one to one. Lepas tu pasang skirting depan sampai belakang ya. Lepas tu rim depan, fender, bonnet, lampu besar serta bumper sekali. Nanti tengok hasil dia lah. Okey, sekarang yang ini before lah. Nanti I tunjuk satu-satu yang mana I convert. Okey. Lepas tu sebab MC2 ni dia mana ada spoiler kan, tapi yang lamanya ada spoiler. Aku angkat R3 punya spek pergi convert lah. Ni I punya kereta I nak convert dah guys. Nanti tengok hasil dia. Sangat cantik lah. Nah, tengok sekarang I tengah pasang skirting kereta. Tengah pasang guys. Lawa gila. Fuyo, tengok. Serupa tengok dia punya skirting. Boleh pasang dekat Saga R3 yang lama punya spek lah. Lepas ni aku akan convert satu-satu, satu persatu. Convert pelan-pelan je, relax je bang. Sekarang dah convert belakang, mari kita convert depan lah. Yang antena tu dah convert macam super one to one lah. Apa lagi depan, aku pergi convert depan kan, confirm lagi lawa geng. Lawa gila geng. Nah, inilah hasilnya selepas convert belakang, lampu belakang, bumper, bonnet. Lepas tu tambah skirting. Untuk Saga 2020 ada punya spek tambah skirting MC3 punya. Lepas tu tukar fender, tukar bonnet, tukar lampu depan, tukar bumper, tukar spoiler yang lagi lawa, lagi sporty, nampak gaya, lebih modern, lebih futuristic guys. Lepas tu belakang pun tukar rim sekali. Tengok guys, inilah hasilnya. Antena pun sama, kita bagi tukar sekali lah. Ini aku edit lah kan, betul-betul edit punya lah. Lepas tu spoiler biarkan sajalah, original hitam premium. Baru nampak agak sporty kan, sporty sikit lah geng. Inilah hasilnya after convert Saga guys. After conversion, orang panggil all new Saga 2026 generasi keempat. Ini generasi ketiga, memang masih boleh convert lah pergi ke generasi keempat, tapi platform dia lain sikit lah. Korang jangan risau, korang boleh convert ni. Weh, memang super one to one lah weh. Korang tengok guys. Wish, sama gila tu kau dia punya shape ni. Fuyo, memang sama. Tapi kalau di tekan-tekan je memang dia lari lah. Sebab itu bukan betul-betul ya. Si bye-bye baiki pula. Mampus tu kita kan.
Cuba korang tengok. Nah inilah hasilnya. Convert daun panas sekali semua. Korang pun tengok bumper guys. Yang penting shape dia memang super gila. Tengok. Dah macam kereta baru weh. Jangan lupa like, comment, share, subscribe guys. Bye bye. Jumpa lagi di next video ya.